Bayangkan memiliki akaun bank yang setara dengan KDNK, sebuah negara kecil. Itulah situasi Donald Trump yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, sebanyak 10 bilion, dan mempunyai minat besar dalam kecepatan dan gaya. Koleksi kenderaan mengagumkan anda termasuk Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz SLR McLaren, dan Ferrari F410 F1 Coupe. Selain itu, anda juga memiliki Trump Force One untuk penerbangan mewah. Walau bagaimanapun, ia tidak terhad kepada hanya kereta dan kapal terbang. Trump menghargai istana dan memiliki pelbagai harta mewah dalam portfolio hartanahnya, seperti Mar-a-Lago dan Menara Trump. Selain itu, kapal layar mesti ada bagi seorang bilioner seperti beliau. Pengaruh dan kejayaannya dalam dunia perniagaan hartanah dan kekayaan adalah tidak dipersoalkan. Sebelum memasuki arena politik dan menjadi Presiden Amerika Syarikat 2 kali, Trump telah membina empayar perniagaan yang luas yang telah membawanya mendapat keuntungan $9 bilion. Beliau sudah dikenali sebagai seorang ahli kuasa kekayaan, terkenal dengan gaya hidup mewahnya dan portfolionya yang mencengangkan dalam bidang hartanah. Dari Trump National Doral Golf Club yang luas di Miami, syurga bagi peminat golf, sehingga ke hartanah bersejarah Mar-a-Lago di Florida, simbol eksklusiviti untuk golongan elit. Hartanah-hartanah Trump benar-benar luar biasa, dengan jumlah keseluruhan 900 juta. Klub Golf Trump National Doral memancarkan pesona dan kemewahan di pusat Miami, Florida. Dengan lebih daripada 700 ekar, harta ikonik ini mencerminkan kecintaan Donald Trump terhadap golf dan penghargaannya terhadap kemegahan. Sejarahnya bermula pada tahun 2012 apabila Trump membeli kemudian resort dan spa golf Doral dengan jumlah yang mengagumkan sebanyak 170 juta. Pembelian ini mewakili satu tambahan penting kepada portfolio hartanah terkemuka Trump yang mengukuhkan reputasinya sebagai magnat hartanah dengan kecenderungan kepada kemegahan. Kelab Golf Trump National Doral bukan sahaja dibeli tetapi satu visi yang terwujud. Pada tahun 2016, harta tersebut mengalami renovasi besar-besaran bernilai 250 juta yang diumumkan oleh Ivanka Trump, anak perempuan Trump. Perubahan ini tidak terbatas pada penampilan semata-mata, tetapi kepada transformasi yang lengkap yang meningkatkan harta itu ke aras kemewahan dan kecanggihan yang lebih tinggi. Pembaikan tersebut melibatkan penggabungan kemudahan terkini, memastikan resort ini terus menjadi pilihan utama, baik untuk pengembaraan, rekreasi maupun perniagaan. Bilik tetamu di Trump National Doral Golf Club mewakili ekspresi keanggunan dan keselesaan yang terunggul. Resort ini mempunyai 643 bilik tetamu, menawarkan pelbagai jenis penginapan untuk memenuhi keperluan individu setiap pelawat. Di antara pilihan yang paling mewah adalah 27 suite premier dan 2 suite presidensial. Kedua-duanya direka dengan teliti untuk memastikan penginapan yang berkesan. Dengan hiasan katil yang serba mewah, perabot yang mewah dan kemudahan moden, bilik-bilik ini menyediakan perlindungan yang tenang dan istimewa kepada tetamu. Resort ini juga menyediakan 48 suite spa untuk sesiapa yang mencari pengalaman istimewa, membolehkan tetamu menikmati rawatan kecantikan dan kebahagiaan di dalam keselesaan bilik mereka. Selain menjadi tempat penginapan yang hebat, Klub Golf Kebangsaan Trump Doral juga merupakan destinasi yang ideal untuk acara-acara yang berkesan, dengan lebih dari 100,000 kaki persegi ruang acara, menjadikannya salah satu lokasi terbesar di Miami. Sorotan utama ruang ini adalah Balai Rongseri Donald J. Trump, tempat megah seluas 24,000 kaki persegi, dihiasi dengan siling Crayford dan lampu kristal.
Balai rong mewah ini sangat sesuai untuk perkahwinan, acara korporat dan perayaan besar, memberikan suasana kemewahan dan kesofistikan yang tulen. Selain itu, resort ini mempunyai 5 balai rong yang bersinar-sinar, setiap satu dirancang untuk mengadakan acara dengan pelbagai saiz dan gaya. Untuk acara peribadi atau persidangan berskala besar, Klub Golf Trump National Doral menyediakan suasana yang ideal dengan kemudahan pelbagai untuk acara-acara berkualiti tinggi dan pasukan yang terlatih dalam perancangan dan catering. Setiap butirannya diatur dengan teliti. Selain itu, pengalaman di resort tidak lengkap tanpa menikmati padang golf yang terkenal itu. Resort ini mempunyai 4 padang golf kejuaraan. Setiap satu memberikan pengalaman mencabar dan eksklusif untuk golfers dari pelbagai peringkat. Padang-padang Red Tiger, Golden Palm, Silver Fox dan Blue Monster terkenal kerana penjagaan yang teliti terhadap green dan pemandangan yang menakjubkan. Secara khusus, Blue Monster terkenal kerana kekompleksannya, sering dilawati oleh golfers profesional dan selebriti seperti Tiger Woods yang legenda. The Trump National Doral Golf Club mempunyai sejarah yang luas dalam menerima kejohanan golf ternama seperti Kejohanan Golf Sedunia. Terletak di Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago adalah simbol kemewahan dan eksklusiviti di bawah sinar matahari terik di syurga. Hartanah bersejarah ini yang dipenuhi dengan kisah-kisah menarik dan keagungan telah lama menjadi mercu tanda keanggunan dan perjumpaan terpilih. Perjalanan dari Mar-a-Lago ke tangan Donald Trump adalah sebuah naratif ambisi dan visi yang telah mengubahnya menjadi salah satu kelab persendirian yang paling eksklusif di dunia. Sejarah Mar-a-Lago bermula pada tahun 1920-an ketika ia dibina oleh Marjorie Meriwether Post, pewaris kekayaan Post, digambarkan oleh arkitek Marion Sims Wyeth dan pereka dalaman Joseph Urban. Harta itu dirancang sebagai tempat persembunyian musim sejuk untuk Post dan keluarganya. Makna nama Mar-a-Lago yang bermaksud Laut ke Tasik dalam bahasa Sepanyol mencerminkan lokasinya yang unik yang membentang dari lautan Atlantik hingga interkostal. Hartanah itu dengan gayanya yang kebangkitan Mediterranean mempunyai butiran seni bina yang rumit seperti kerja batu yang rumit, siling yang dilukis tangan dan perabot mewah. Baru pada tahun 1985, Donald Trump berjaya membeli Mar-a-Lago selepas bertahun-tahun rundingan dan percubaan dengan harga 80 juta. Pembelian termasuk kedai dan kontennya mewakili perjanjian yang penting untuk salah satu harta yang paling mewah di Palm Beach. Pada masanya, pembelian ini dianggap sebagai keputusan berani, tetapi bagi Trump, ia merupakan pelaburan strategik dalam harta tanah mewah. Menurut Forbes, nilai harta itu meningkat menjadi 110 juta menjelang 2018, menunjukkan kebijaksanaan pembelian yang dilakukan oleh Trump. Pada tahun 1990-an, menghadapi cabaran kewangan, Trump memutuskan untuk mengubah Mar-a-Lago menjadi sebuah kelab persendirian. Keputusan ini bukan sahaja tindakan kewangan, tetapi juga cara untuk mengekalkan kebesaran harta tersebut dan pada masa yang sama berkongsi keindahannya dengan kumpulan terpilih. Penukaran itu termasuk pemulihan yang mewah dengan kos berjuta-juta yang menambah kemudahan moden tanpa kehilangan daya tarik sejarah harta tersebut. Pembaruan merangkumi pemasangan 2 kolam renang, sebuah salon kecantikan, sebuah spa dan sebuah ballroom seluas 20,000 kaki persegi. Gaya mewah Trump dalam kediaman istimewa ditekankan lagi dalam hartanah seperti New Jersey Estate Bedminster, dibeli pada tahun 2002 seharga 30 juta. Harta ini terletak 40 Batu Timur, New York. Raja Perniagaan telah membeli harta ini dan menukarkannya dari kediaman persendirian menjadi padang golf terkenal. Bersama dengan MacLeod House dan Lodge di Scotland, kediaman di Florida, ladang anggur di Virginia, dan hartanah Westchester terdapat di antara harta lain di namanya. Trump mempunyai minat yang besar dalam hartanah,
Tetapi itu hanya hujung gunung ais apabila datang kepada harta mewahnya. Gaya hidup mewahnya mewakili impian Amerika dan kuasa politik yang tertinggi mendorong kerjayanya ke jawatan tertinggi negara tersebut dari ahli hartanah yang berjaya menjadi bintang realiti dan akhirnya ke jawatan presiden. Hala tuju politiknya bukanlah biasa, ditandai dengan kenyataan berani, teori kontroversi dan bakat untuk dramatik. Era 1980-an adalah zaman kelebihan dan ambisi dan Donald Trump tidak asing kepada kedua-duanya. Sebagai seorang ahli hartanah dengan kegemaran untuk tumpuan, Trump mula mempertimbangkan kemungkinan untuk memasuki arena politik. Personalitinya yang mencolok dan kejayaan perniagaannya telah menjadikan namanya dikenali di setiap rumah dan dia kerap dilihat berinteraksi dengan tokoh-tokoh berpengaruh dalam politik dan hiburan. Pada masa tersebut, Trump mula bercakap secara terbuka tentang kemungkinan untuk bertanding dalam jawatan, sesuatu yang ramai anggap hanya strategi pemasaran. Pada tahun 1987, Trump membuat langkah penting dengan menerbitkan iklan muka surat penuh dalam surat kabar besar seperti New York Times, Washington Post dan Boston Globe. Iklan yang hampir bernilai hampir $100,000 bukanlah promosi komersial biasa, tetapi surat terbuka kepada rakyat Amerika yang menyatakan pendapat Trump mengenai politik luar negeri serta mengkritik pendekatan Amerika Syarikat terhadap hubungan antarabangsa. Keputusan berani ini telah menimbulkan spekulasi tentang ambisinya dalam politik, walaupun Trump telah menjaga niatnya dengan rahsia. Pada tahun 1990-an, semasa bergerak maju, Trump mengekalkan minat dalam politik. Pada tahun 1999, beliau mengambil langkah penting dengan menukar pihak berdaftar ke Parti Reformis yang diasaskan oleh Ross Perot. Perubahan ini menunjukkan pertimbangan yang lebih mendalam untuk bertanding sebagai presiden, membawa Trump membentuk jawatan kuasa presidensial untuk menilai kemungkinan kandidatannya. Parti Reformis yang memberi tumpuan kepada reformasi ekonomi dan tanggungjawab kerajaan telah bersepadu dengan pandangan Trump yang membawa beliau untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk bertanding sebagai calon parti dalam pilihan raya 2000. Dan pada tempoh itu, Trump menerbitkan sebuah buku yang bernama The America We Deserve, di mana beliau terperinci pandangan politiknya. Buku itu mempersembahkan beliau sebagai figura yang liberal dari segi sosial, tetapi konservatif dari segi ekonomi, menyokong dasar-dasar yang kemudiannya menjadi penting dalam kempen pilihan raya presiden beliau. Dalam buku The America We Deserve, Trump membincangkan isu-isu kesihatan, pendidikan dan keselamatan negara, menawarkan penyelesaian yang mencerminkan pendekatannya yang berorientasikan ke arah perniagaan dalam menyelesaikan masalah. Walaupun persiapan yang dilakukan oleh jawatan kuasa, penyiasatan awalnya dan penerbitan bukunya, Trump memilih untuk tidak bertanding dalam pilihan raya 2000. Dengan ketibaan milenium baru, Donald Trump kekal sebagai figura penting dalam bidang awam, menggunakan kejayaannya dalam perniagaan dan kebolehannya di media untuk mengekalkan profil yang tinggi. Dalam tahun 2000, kami menyaksikan Trump mengembangkan jenamanya melebihi sektor hartanah, terutamanya dengan pelancaran program reality television The Apprentice pada tahun 2004. Program itu menjadi kejayaan besar, mengukuhkan lagi status Trump sebagai tokoh masyarakat yang dikenali dan mempopularkan frasa menariknya, "Anda dipecat" dalam senario budaya. Visibility yang lebih besar pada masa ini mencipta landasan untuk hasrat politik masa depannya. Tren politik Trump menjadi lebih jelas apabila dia kembali menyertai Parti Republik. Kembalinya ke GOP ditandai oleh kenyataan dan penampilan awam yang menunjukkan penyelarasan dengan prinsip-prinsip konservatif. Walaupun tidak memegang jawatan politik, Trump menjadi suara yang menonjol dalam parti itu, sering membincangkan isu-isu kebangsaan dan mengkritik dasar-dasar presiden ketika itu, Barack Obama. Pada tahun 2015, Trump mendapat perhatian
apabila mengumumkan pencalonannya untuk penamaan Presiden Parti Republikan, mendedahkan bahawa beliau akan membiayai kempen sendiri sebagai strategi untuk membezakan dirinya daripada calon-calon tradisional yang disokong oleh penderma besar dan jawatan kuasa tindakan politik. Dalam peringkat awal kempen beliau, Trump membuat sumbangan besar daripada diri sendiri dengan melabur berjuta-juta dolar dari sakunya dalam usaha itu. Hingga akhir tahun 2015, dia sudah dikatakan telah membayar melebihi $1 juta dari duitnya sendiri, jumlah yang akan meningkat sejalan dengan kempen berjalan. Kaedah pembiayaan sendiri ini tidak terhad kepada aspek kewangan semata-mata. Trump menghantar mesej kepada pengundi bahawa beliau tidak terikat dengan kepentingan khusus. Strategi permulaannya untuk pengumpulan dana juga tidak konvensional, memilih sumbangan dalam jumlah kecil daripada rangkaian penyokong yang luas berbanding mengandalkan penderma dana besar tradisional. Sebuah kehadiran dalam talian yang kukuh telah memudahkan strategi pengumpulan derma langsung daripada penderma berpotensi dengan menggunakan platform media sosial. Pendekatan digital campaign itu adalah penting bagi Trump mengumpulkan sumber yang signifikan tanpa bergantung kepada acara pengumpulan derma tradisional, menetapkan ton kepada salah satu pilihan presiden yang paling diperkatakan dalam sejarah. Dengan menggabungkan kekayaan peribadi dengan kaedah pengumpulan dana inovatif, Trump berjaya mencipta kempen yang mengejutkan dan menarik perhatian negara. Setelah pilihan raya 2016 berakhir, usahawan hartanah melaburkan $66 juta dari poketnya sendiri. Gaya hidup mewah aktif Trump pergi besar atau pulang kerana Donald Trump datang untuk tinggal dengan kekayaan bilionnya. Aset Donald Trump dari menara Trump yang ikonik hingga armada jet pribadinya mencerminkan gaya hidup mewahnya. Menara Trump sebagai sebuah karya seni binaan yang megah adalah lambang kepada kemahiran hartanah Trump dan mercu kejayaan dan ambisi di Jalan Kelima, New York. Selesai pada tahun 1983, pencakar langit 72 tingkat ini mewakili bukan sahaja sebangunan-bangunan tetapi juga visi dan langkah Trump dalam pasaran hartanah yang berisiko tinggi. Pembinaan Menara Trump adalah mercu tanda penting dalam kerjaya Trump yang mengetengahkan beliau sebagai figur berkuasa dalam industri. Reka bentuk bangunan itu mencerminkan cita rasa beliau terhadap kemewahan dengan fasadnya dilapisi dengan kaca gangsa eksklusif, memberikannya penampilan yang elegan dan moden. Menara ini mempunyai atrium 5 tingkat yang dihiasi dengan marmar merah jambu, air terjun dan tumbuhan hijau yang subur, mencipta oase kemewahan di dalam bandar yang sibuk. Atrium berfungsi sebagai ruang awam dengan kedai-kedai butik dan kafe mewah, menarik penduduk tempatan dan pelawat. Keistimewaan untuk penthouse Donald Trump yang terletak di 3 tingkat tertinggi Menara Trump. Penthouse yang direka oleh Angelo Dongya adalah sebuah keajaiban mewah dengan lantai batu marmar, perabot berlapis emas dan lampu kaca. Silingnya dihiasi dengan afresko menambah kepada atmosfera diraja. Dilaporkan, Trump mendakwa unit itu merangkumi 33,000 kaki persegi, tetapi Forbes menganggarkan lebih kurang 11,000 kaki persegi. Penthouse ini dilaporkan bernilai antara 20 pempara dan 100 juta, menjadikannya antara kediaman termahal di dunia, tidak mengira saiznya. Dalam portofolio aset Donald Trump, Menara Trump mempunyai tempat istimewa, menandakan pendekatannya yang pertama dalam pembangunan harta tanah cemerlang dan terus menjadi tonggak empayar beliau. Kejayaan menara telah memberi landasan kepada usaha-usaha lanjut, membolehkan jenama Trump berkembang dan memengaruhi secara global. Ini membuktikan kebolehannya untuk melaksanakan visi yang ambisius. Selain mematangkan reputasinya sebagai pemimpin dalam pasaran hartanah mewah, kegemaran Donald Trump terhadap kemewahan melampaui sektor harta tanah terbukti dengan armadanya yang mewah dan koleksi sut bermutu tinggi.
Barangan-barangan ini tidak hanya mewakili kekayaannya, tetapi juga memperlihatkan gaya pribadi dan penghargaannya terhadap yang luar biasa. Sorotan armada udara Trump adalah Boeing 737, pesawat komersial yang katanya dia beli dengan harga 100 juta pada tahun 2010. Biasa dipanggil sebagai Trump Force One, jet ini seperti istana terbang mewah yang mencerminkan kemewahan yang membuat Trump terkenal. Dalaman Boeing 757 telah mengalami penjenamaan sepenuhnya untuk memenuhi piawaian yang ketat Trump dengan bilik utama, kawasan makan dan bilik tetamu persendirian, semuanya dihiasi dengan aksesori emas 24 karat. Sistem hiburan penumpang menawarkan teater dengan bunyi surround, menjanjikan penerbangan yang selesa dan mewah dalam semua aspek. Menurut New York Times, Boeing 757 bukan sekadar alat pengangkutan, tetapi satu kenyataan kuasa dan kemuliaan. Walaupun ia banyak mempergunakan bahan api dan menelan ribuan dolar setiap jam terbang. Bagi Trump, pelaburan tersebut dibenarkan oleh kelaziman dan status yang berkait dengan memiliki sebuah pesawat yang begitu megah. Jet adalah bahagian penting dalam kehidupan Trump, sering digunakan semasa kempen presiden, baik sebagai alat pengangkutan maupun sebagai latar belakang untuk perhimpunan dan acara-acara. Selain Boeing 757, armada pesawat Trump juga termasuk Cessna Citation X, dibeli dengan harga 15.3 juta. Citation X yang dikenali kerana kelajuan dan kecekapan adalah antara jet persendirian terpantas di dunia, mampu mencapai kelajuan hampir sama cepatnya dengan kelajuan bunyi. Pesawat ini menyediakan suasana yang lebih mesra untuk perjalanan singkat, menambah sentuhan mewah kepada keagungan 757. Selain itu, armada pesawat Trump termasuk 3 helikopter Sikorsky S-76, masing-masing dengan nilai antara 5,000 hingga 70 juta. Pesawat-pesawat ini sering digunakan untuk perjalanan pantas dan mempunyai reka bentuk dalaman yang menunjukkan keutamaan Trump terhadap keselesaan dan keanggunan. Ketangkasan dan kebolehgunaan helikopter adalah sempurna untuk melayari ruang udara yang sesak di New York, memudahkan perjalanan Trump dengan cekap. Di luar udara, bukan sahaja armada penerbangan mereka dipilih dengan teliti, tetapi juga setiap helai pakaian Trump yang gemar memilih jas Itali Brioni dan tidak berbelanja dengan berjimat. Pakaian jas yang terkenal dengan kualitas dan elegannya dijual dengan harga antara $5,000 dan $7,000 setiap satu. Brioni mengatakan bahawa Trump adalah pelanggan setia bertahun-tahun, memastikan bahawa jas kuasaannya mencerminkan status dan pengaruhnya. Bagi Trump, jas ini lebih daripada pakaian biasa. Ia merupakan komponen penting dalam imej pribadinya. Setiap sut baju khas menunjukkan perhatian terhadap butiran dan keinginan untuk menyampaikan imej yang terpelihara kepada dunia, disesuaikan dengan sempurna. Pemilihan Brioni menunjukkan penilaian terhadap kualiti dan kemewahan, selaras dengan gaya hidup dan etos perniagaan. Satu anekdot yang menggambarkan komitmen Trump terhadap imej pakaian adalah keazamannya untuk tetap memakai sut dan leher walaupun pada acara santai. Kebergantungan untuk menjaga penampilan profesional menunjukkan kepentingan yang diberikan terhadap imej dan persepsi sama ada dalam perniagaan atau kehidupan awam. Perbelanjaan mewah Presiden Trump tidak terbatas hanya di darat kerana dia dikenali meminati yacht mewah. Walau bagaimanapun, dalam alam mewah dan kemewahan, sedikit yang menonjol sebaik pembelian kapal Trump Princess oleh Donald Trump. Pada tahun 1947, Trump membeli kapal layar ini, ikon kekayaan dan kuasa, dengan harga 29 juta. Diskaun yang signifikan berbanding nilai asalnya 50 juta. Lebih daripada sekadar kapal, Trump Princess adalah seperti sebuah istana terapung, melambangkan kemegahan yang Trump ingin personifikasi. Seorang putri Trump yang asalnya ditempah oleh peniaga senjata terkenal Adnan Khashoggi dan asalnya dinamakan Nabila
direka oleh pereka terkenal dari Britain, John Bannenberg. Cadangan beliau menghasilkan sebuah kapal yang elegan dan megah. Dekorasi dalaman ditanggung oleh Luigi Stercia yang memastikan setiap butirannya menyampaikan kemewahan dan keanggunan. Kapal layar itu memiliki panjang 86 meter dan 5 geladak, salah satu yang paling luas dan mewah pada zamannya. Trump Princess adalah pertunjukan desain dan kemewahan dengan lebih dari 100 bilik tidur yang dihias dengan bahan berkualiti tinggi seperti kulit Swede dan kayu mata burung. Trump telah terpesona dengan dalaman yacht dan memutuskan untuk menukar 320 meter kulit sembur dengan semasa pembaharuan, menunjukkan tuntutannya terhadap kemewahan dan kesempurnaan. Semua kemudahan di kapal Raja Trump adalah luar biasa. Yacht memiliki sebuah bilik poker di mana permainan yang bertaruh tinggi boleh dinikmati dalam suasana elegan dan eksklusif. Sebuah patisserie menawarkan pengalaman gastronomi mewah dan sebuah salon kecantikan tersedia agar tetamu dapat menjaga penampilan mereka semasa menginap di laut. Bilik projeksi dilengkapi dengan perpustakaan filem yang luas, menawarkan pilihan hiburan yang setara dengan pawagam terbaik. Walaupun dimohon dan dihormati kerana memiliki Trump Princess, kenyataan kewangan akhirnya mengejar Trump. Hujung tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an adalah masa yang mencabar bagi empayar perniagaan Trump dengan kesukaran kewangan menghantui beliau. Trump Princess sebelum ini menjadi lambang kejayaannya, kini menjadi beban kewangan yang tidak mampu lagi dibenarkan. Trump telah membuat keputusan yang menekankan nuansa bidang kekayaan dan perniagaan dengan memilih untuk menjual kapal yahatnya. Trump Princess telah dibeli oleh putra Arab Saudi Al-Walid bin Talal dengan harga $19 juta, mewakili penurunan nilai yang substansial berbanding dengan harga belian asal. Dikenali atas gaya hidup mewahnya dan pelaburan, putra Al-Walid mengakui nilai besar memiliki kapal yang bergengsi begitu tinggi. Selepas membeli kapal, dia menamanya semula kapal layar sebagai Kingdom 5KR, sempena dengan jenama peribadinya. Kapal layar mewah itu tiba di pelabuhan baru di Antibes, Perancis, yang terkenal dengan kemewahan dan reputasi dalam dunia kelautan. Apabila melihat koleksinya kenderaan, adalah jelas bahawa Presiden Trump melabur dengan besar untuk menerokai pilihan automobilnya. Koleksi kereta itu menakjubkan dengan kenderaan berprestasi tinggi, menonjolnya Mercedes-Benz SLR McLaren tahun 2003, hasil kerjasama antara Mercedes dan McLaren, mewakili kecemerlangan dalam kejuruteraan. SLR McLaren dilengkapi dengan enjin V8 berkuasa 5.4 liter yang menghasilkan 602 plus 6 kuasa kuda pada 6,500 putaran seminit. Satu lagi ciri menarik dalam koleksi kenderaan Trump ialah Mercedes-Benz S600 GAT 2015. Manakala SLR McLaren menonjol dengan kelajuan dan prestasinya, S600 GAT merupakan sinonim untuk keselamatan dan perlindungan, ciri penting untuk seseorang yang mempunyai pengaruh Trump. Sebagai presiden yang terpilih, Trump meminta kenderaan yang menyediakan keselamatan yang tiada tandingan dan S600 GAT memenuhi kehendak tersebut. Diiktiraf sebagai salah satu kenderaan berbaja yang paling boleh dipercayai di dunia, kereta ini menjamin piawai perlindungan tertinggi kepada penumpang. S900 GAT dilengkapi dengan enjin V12 biturbo 6.0 liter yang menghasilkan kuasa sebanyak 530 bhp. Walaupun mempunyai zirah yang berat, kenderaan mampu mencapai 60 mph dalam hanya 7 saat, membolehkan pelarian pantas apabila diperlukan. Tambahan pula, kereta memenuhi standard balistik BR9, menjanjikan perlindungan dari senjata berukuran kecil hingga ancaman yang lebih serius seperti granat. Dengan kaca yang tahan peluru, perlindungan bawah dan plate keluli 2 inci di sekelilingnya, ia menawarkan keselamatan yang luas, menjadi pilihan yang sesuai untuk keperluan pengangkutan Trump. Rolls-Royce Silver Cloud 1956
dan Rolls-Royce Phantom Saloon 2015 adalah kereta yang mewakili kefasinan yang kekal dan kemewahan yang tradisionalnya dikaitkan dengan jenama Rolls-Royce. Kedua-duanya merupakan tambahan yang berwibawa kepada koleksi kelas atas Trump dengan Silver Cloud 1956 sebagai barang antik warisan yang mencerminkan kemewahan separuh abad ke-20. Silver Cloud yang dihasilkan antara 1995 dan 1998 terkenal dengan reka bentuk elegan dan kepakaran pembuatannya. Enjin inline 6 4.9 liternya yang menghasilkan 155 daya kuda pada 4,000 putaran seminit berada di bawah bonet. Walaupun kuasanya mungkin kelihatan sederhana hari ini, Silver Cloud dilengkapi dengan cukup baik untuk masanya dengan brek hidraulik stereng dan juga penyejuk udara, sesuatu yang jarang pada tahun 1950-an. Rekaan luaran Silver Cloud adalah satu kesaksamaan pada keanggunan zaman dengan lengkungannya yang licin dan kehadiran yang megah. Malah terdapat versi convertible yang menambah sentuhan tinggi pada profil yang sudah mencengkam. Bagi Trump, memiliki sebuah Rolls-Royce Silver Cloud bukan sahaja tentang memiliki sebuah kereta klasik, tetapi juga tentang menerima sebahagian daripada sejarah automotif yang sepadan dengan penghargaannya terhadap kemewahan yang abadi. Silver Cloud mempunyai nilai pasaran semasa antara $100,000 dan $500,000, menonjolkan kedudukannya sebagai item koleksi yang sangat dihargai. Pengaruh kehidupan mewah Donald Trump yang berasal dari keluarga peniaga kaya tidak boleh diabaikan. Adalah selamat untuk mengatakan bahawa asal-usulnya telah mempersiapkannya dengan baik untuk presiden. Terokai dunia mewah kekayaan yang membentuk warisan Trump. Klik pada kad seterusnya untuk menerokai apa yang paling berada itu tawarkan. Masuk ke dalam alam mewah-mewah rumah jutaan dolar Donald Trump. Bersedia untuk menyelak di sebalik tirai emas dan menemui berapa banyak candelabro yang dapat dimasukkan oleh seorang lelaki dalam sebuah bilik. Ini adalah satu kemewahan hartanah yang akan membuat anda bersetuju dengan pemilik berbilion dolar bahawa koleksi harta-hartanya yang luas benar-benar layak untuk diperiksa. Akhirnya, agaknya sebuah rumah besar tidak mencukupi untuk lelaki dengan sentuhan emas. Kelab Golf Nasional Trump Doral melebihi sekadar menjadi kelab golf. Ia adalah tanda besar kemewahan dan ambisi. Trump, seorang penggemar golf, membeli pada tahun 2012 apa yang sebelumnya dikenal sebagai Doral Golf Resort and Spa dengan harga yang menakjubkan sebesar 110 juta. Dengan luas tanah 700 ekar, hartanah ini menawarkan pengalaman golf mewah dan Trump melihat peluang untuk mengubahnya menjadi salah satu resort golf paling terkenal di dunia. Sejarah Doral Golf Resort bermula pada tahun 1960-an ketika ia awalnya dibangunkan oleh penggerak industri hartanah Alfred Caskill. Telah menjadi destinasi yang diminati oleh penganut golf selama bertahun-tahun, menjadi tuan rumah pelbagai pertandingan bergengsi. Bagaimanapun, selepas Trump membelinya, resort itu memerlukan pembaharuan yang meluas untuk mendapatkan kembali kemegahannya yang lama. Trump bertindak dengan cepat untuk mencapai tanda tangan peribadinya di tempat itu. Pada tahun 2016, Kelab Golf Trump National Doral mengalami pembaharuan besar bernilai $250 juta. Pembaharuan tersebut dibentangkan oleh Ivanka Trump, anak perempuan Trump, dan benar-benar mengagumkan. Saat ini, resort tersebut memiliki 643 bilik tetamu. Setiap satu direka dengan perhatian teliti kepada butiran dan kemewahan. Bilik tetamu hanyalah permulaan. Kelab Golf Trump National Doral mempunyai lebih daripada 100,000 kaki persegi ruang untuk acara korporat dan perkahwinan, menjadikannya tempat utama bagi majlis-majlis tersebut. Selain itu, kelab moden ini menawarkan pelbagai restoran dan ruang santai, membolehkan tetamu menikmati hidangan gourmet dan wain yang sangat baik.
Resort menawarkan spa seluas 50,000 kaki persegi untuk sesiapa yang mencari ketenangan dan pembaharuan. Dengan pelbagai rawatan dan terapi, tetamu dirawat dan diperbaharui sebelum pulang, menikmati lapangan tenis dan kemudahan golf untuk peminat sukan. Salah satu ciri paling ketara Trump National Doral Golf Club ialah koleksi dewan tariannya yang mengagumkan. Secara kewangan, resort ini mengalami pasang surut. Sebelum wabak, Trump National Doral Golf Club menghasilkan pendapatan lebih dari 17 juta setahun, seperti yang didedahkan dalam penyata kewangan rasmi yang dikeluarkan oleh Trump semasa pentadbirannya. Kesan presiden yang kontroversial dan sekatan perjalanan global semasa pandemik telah menjadi malapetaka bagi sektor hospitality dan pelancongan. Keuntungan merosot lebih dari US$33 juta, mewakili penurunan lebih dari 40% dalam pendapatan. Sejak Trump memperoleh Doral, tempat tersebut tidak terlepas daripada kontroversi. Pada tahun 2016, resort ini menghadapi tindakan disiplin kesihatan apabila Wakil Negeri California, Eric Linder, mendakwa beliau mengalami serangan kutu busuk semasa berada di Villa Jack Nicklaus di Doral. Trump dengan keras menolak tuduhan tersebut, mengaitkan mereka kepada individu Demokrat yang menyebarkan berita palsu tentang premisnya. Padang golf antara bangsa Trump dan Hotel Ireland yang terletak di desa cantik Doonbeg, County Clare, adalah contoh kemegahan yang menarik perhatian pihak berkuasa kerajaan seperti Mike Pence, walaupun menghadapi kritikan. Pada tahun 2014, Trump membeli Trump International Golf Links and Hotel seharga US$15 juta dengan hasrat untuk mengubah harta tersebut menjadi sebuah resort yang unggul untuk pemain golf dan pelancong yang berkelas dari pelbagai belahan dunia. Hartanah ini meliputi lebih 400 ekar tanah pantai yang cantik dengan pemandangan Laut Atlantik yang menakjubkan. Tarikan utama ialah padang golf profesional 18 lubang yang direka oleh arkitek terkemuka Greg Norman yang menyelaraskan dengan sempurna keadaan semula jadi lanskap dan menawarkan pengalaman mencabar dan menyeronokkan kepada semua peminat golf. Padang itu mempunyai lubang khas, lubang ke-14, yang menarik perhatian dengan pukulan tee dramatiknya tepat di tebing, meninggalkan pemain terkesan dengan keindahan sekelilingnya. Selain itu, Trump International Golf Links and Hotel menawarkan sebuah hotel mewah dengan 69 bilik dan suite yang dihias dengan elegan. Setiap bilik dirancang dengan keselesaan dan kemewahan, dengan perabot mewah, kemudahan yang berkualiti tinggi, dan pemandangan yang menakjubkan ke padang golf atau lautan. Khususnya suite menawarkan kemewahan yang tiada bandingannya, dengan ruang tamu luas, bilik air berkelas marmar, dan balkoni pribadi. Pilihan restoran di hotel ini juga sangat mengagumkan. Restoran utama di resort, Ocean View, menawarkan kepada tetamu menu fine dining yang diperbuat daripada bahan tempatan. Mereka boleh menikmati pengalaman kuliner yang halus sambil menikmati pemandangan Laut Atlantik yang menakjubkan. Bagi pilihan yang lebih santai, bar dan restoran Trump menyajikan hidangan tradisional Ireland dan makanan ringan pub dalam suasana yang mesra dan santai. Selain pilihan golf dan makan malam, resort ini menawarkan pelbagai kemudahan dan aktiviti lain untuk tetamu menikmati. Spa White Horses adalah tempat yang dikhaskan untuk bersantai dan memulihkan diri, menyediakan pelbagai rawatan dan terapi yang direka khas untuk memanjakan dan menyegarkan pengunjung-pengunjungnya. Dengan kolam renang dalam yang dipanaskan, sauna, hamam dan gimnasium lengkap, spa ini memberikan pengalaman keseluruhan kesejahteraan. Resort ini menawarkan lawatan berpandu dan lawatan seperti berkuda, memancing dan berjalan kaki kepada sesiapa yang berminat untuk meneroka kawasan sekitarnya.
Walaupun menerima pujian dan berjaya, Trump International Golf Links and Hotel menghadapi kontroversi disebabkan pembangkangan kumpulan alam sekitar dan penduduk tempatan yang bimbang dengan kesan pembangunan ke atas lanskap tempatan. Trump dikenal sebagai tokoh yang polarizing dan kepemilikan hartanya sering menimbulkan debat dan kritik. Kontroversi meningkat ketika mantan wakil presiden Mike Pence mengunjungi Irlandia pada tahun 2016 dan menginap di sebuah klub golf milik Trump yang memicu ketidaksetujuan warga. Mereka mengkritik pengeluaran uang pajak untuk properti pribadi yang dimiliki oleh mantan Presiden Alexis. Terletak di Palm Beach, Florida, kediaman kontroversial Mar-a-Lago mempunyai sejarah yang kaya dan telah menjadi lambang kemewahan dan keeksklusifan yang berkaitan dengan Trump. Sejarahnya bermula pada tahun 1985 apabila Donald Trump membeli harta tersebut dengan harga 8 juta, sebuah nilai yang termasuk kediaman dan semua kandungannya. Satu perjanjian yang mencolok jika kita pertimbangkan nilainya pada masa kini. Menurut Forbes, pada tahun 2018, hartanah itu bernilai 160 juta. Asal dibina pada tahun 1920 oleh Marjorie Merriweather Post, waris kekayaan POS, Trump sudah membangga bahawa keupayaannya untuk memperoleh Mar-a-Lago membolehkannya menjadi Presiden Amerika Syarikat. Mar-a-Lago, sebuah harta yang besar seluas 20 ekar yang menggabungkan gaya seni bina Mediterranean dan Spanyol, direka asalnya sebagai tempat perlindungan musim sejuk. Menghadapi kesukaran kewangan pada tahun 90-an, Trump menukar istana tersebut menjadi kelab persendirian ahli, menjadikannya sebagai penemuan emas. Restorasi mewah memerlukan berjuta-juta dolar dan memasukkan pelbagai kemudahan untuk menarik pelanggan kaya. Perubahan termasuk pemasangan 2 kolam renang, sebuah salon kecantikan, spa dan sebuah dewan tari seluas 20,000 kaki persegi. Dewan tari bergaya Louis XVI menonjol dengan butiran yang mengagumkan seperti $7 juta dalam emas dan singki emas di bilik mandi, masing-masing bernilai $100,000. Mar-a-Lago menawarkan akses kepada 2 restoran, kelab pantai, kolam renang, spa dan suite untuk tetamu kepada ahli-ahlinya, menjadikannya destinasi yang popular untuk golongan elit. Walaupun menarik, harta ini tidak terlepas dari kontroversi. Pada tahun 2017, siasatan Associated Press mendedahkan bahawa harta Mar-a-Lago mengumpulkan 78 pelanggaran kod kesihatan, menimbulkan kebimbangan tentang pemeliharaan dan standard keselamatan. Dari segi kewangan, Mar-a-Lago telah menjadi aset penting bagi Trump dengan yuran keahlian dan acara mencipta pendapatan yang signifikan yang telah menyumbang kepada kejayaan global organisasi Trump. Pertukaran harta keanggotaan kelab adalah satu strategi yang bijak yang menonjolkan daya tarik sejarah dan kemudahan mewahnya dan menghasilkan perniagaan yang menguntungkan. Inisiatif ini mencerminkan strategi perniagaan Trump untuk mengoptimalkan pulangan pelaburannya dalam hartanah. Kerelevanan Mar-a-Lago jauh melebihi kejayaan kewanganannya. Harta milik Trump telah menjadi lambang bekas presiden itu, mencerminkan komitmen terhadap kemewahan, eksklusiviti dan keagungan. Selain itu, ia telah menjadi tempat berlangsungnya pelbagai acara penting seperti pertemuan politik dan sosial. Semasa penggal beliau, Mar-a-Lago sering dirujuk sebagai rumah putih musim sejuk, digunakan untuk mesyuarat dengan pemimpin luar negara dan sebagai tempat persaraan presiden. Mar-a-Lago memperoleh reputasi ikoniknya bukan hanya kerana kemegahannya, tetapi juga kerana terlibat dalam beberapa kontroversi. Rumah besar ini dikaitkan dengan kes-kes penipuan Trump dan pembinaan empayar hartanahnya. Meneruskan lawatan kami, hentian seterusnya adalah di MacLeod House and Lodge di Scotland. Terletak dalam lanskap cantik Aberdeenshire, Scotland, MacLeod House and Lodge merupakan sebahagian daripada Trump International Golf Links, sebuah harta tanah yang meluas seluas
1,400 ekar yang dibeli oleh Trump pada tahun 2000 bernaks dengan harga 67 juta. Sejarah MacLeod House bermula pada abad ke-19 apabila ia asalnya dibina sebagai sebuah rumah besar dan telah dipelihara dengan teliti kepada kegemilangan lamanya di bawah milikan Trump. Harta itu diberi nama ibu kepada Trump, Mary Ann MacLeod, yang lahir di Skotlandia, yang menambah nilai sentimental kepada rumah itu, menjadikannya aset yang menonjol dalam portfolio hartanahnya. MacLeod House and Lodge menawarkan pelbagai kemudahan mewah untuk memuaskan tetamu yang paling eksklusif. Rumah kediaman utama menawarkan pelbagai bilik yang dihias dengan teliti, setiap satu menggabungkan daya tarikan tradisional Scotland dengan sentuhan kemewahan kontemporari. Para pelawat boleh memilih antara bilik Ratu Super Double, bilik Twin Queen Super Double atau bilik King Deluxe besar. Semua bilik dilengkapi dengan kelengkapan tidur berkualiti, pemandangan yang menakjubkan dan bilik mandi berbatu Itali dengan sistem pemanasan lantai memastikan penginapan selesa walaupun pada bulan yang lebih sejuk. Terletak berhampiran dengan rumah utama, pondok menyediakan pilihan tambahan penginapan dengan pelbagai suite yang menjamin suasana yang lebih peribadi dan mesra kepada para pelawat. Ideal untuk sesiapa yang mencari tempat perlindungan yang tenang sambil mengekalkan akses kepada kemudahan rumah utama. Rumah dan Lodge MacLeod menawarkan pelbagai pilihan rekreasi bagi sesiapa yang ingin berehat dan bersantai. Spa berkualiti tinggi mereka menawarkan kepada tetamu pelbagai rawatan dan terapi dalam suasana yang tenang dan mewah, menjadi pilihan yang ideal untuk melarikan diri dari tekanan harian. Tiada lawatan ke MacLeod House and Lodge lengkap tanpa bermain di padang golf Trump International Golf Links. Diiktiraf kerana reka bentuk yang mencabar dan pemandangan pantai yang memukau. Padang golf ini direka oleh arkitek padang golf terkenal Martin Hawtrey dan dipuji kerana keindahan semula jadi dan reka bentuk yang teliti. Dia dengan cepat menjadi salah satu destinasi golf utama di dunia, menarik peminat golf dari pelbagai tempat. MacLeod House and Lodge juga menawarkan pelbagai aktiviti untuk mereka yang tidak bermain golf. Tanah luas harta itu memberikan persekitaran yang ideal untuk berjalan-jalan santai dan aktiviti luar. Para amalayo, para pelawat yang berkunjung berpeluang untuk meneroka taman yang dijaga dengan baik, berjalan-jalan di sepanjang jalan tepi pantai atau hanya bersantai dan menikmati pemandangan laut yang menakjubkan di Laut Utara. Di Charlottesville, di tengah-tengah kawasan anggur negara Virginia, terletaklah rumah anggur Trump. Hartanah ini merupakan kombinasi yang menarik antara daya tarik sejarah dan kemewahan kontemporari, mencerminkan pelbagai minat Donald Trump dalam bidang hospitality. Pembelian harta tanah ini adalah satu strategi taktikal yang meluaskan perniagaan hartanah Trump ke sektor wine premium dan kehospitalitian. Sejarah Trump Winery Mansion bermula pada Mei 2011 apabila Donald Trump membeli ladang anggur seluas 7.76 ekar itu dengan harga 14.6 juta. Pakej itu termasuk tanah, kelengkapan dan bekalan yang menjadi pelaburan besar dalam industri anggur yang berkembang maju di Virginia. Pada tahun 2012, Trump telah menyelesaikan pembelian dengan membeli Casa Albemarle, sebuah banglo bersejarah yang menjadi pusat hartanya. Dibina pada tahun 1980, Casa Albemarle adalah sebuah banglo luas 29,000 kaki persegi yang memancarkan keanggunan dan kelas. Sebagai penghargaan kepada kemahiran bersejarah, banglo ini mempunyai siling stuko dicat tangan, perapian bersejarah dan kayu ek Inggeris berusia 170 tahun. Perhatian teliti terhadap butiran semasa proses restorasi memastikan banglo mengekalkan pesonanya yang bersejarah sambil menggabungkan kemudahan moden untuk memenuhi keperluan pencari kemewahan kontemporari. Salah satu ciri utama Mansion Winery Trump adalah reka bentuk dalaman yang mewah
dengan bilik hotel dihias dengan perabot provinsi yang berhiaskan cermin emas dan kain mewah. Perniagaan mempunyai pusat kecergasan moden, spa dan pawagam untuk memastikan tetamu menikmati pelbagai aktiviti rekreasi. Bilik biliar dan ruang mencuba minuman anggur adalah tempat yang sesuai untuk bersosialisasi dan berehat. Manakala kolam renang dan jacuzzi luaran menyediakan tempat perlindungan yang tenang di tengah-tengah taman yang indah. Kilang Arak menyediakan pelbagai pengalaman mencuba anggur, membolehkan tetamu menikmati anggur terbaik di kawasan tersebut. Ruangan perasaan adalah persekitaran yang berkelas, di mana pengunjung boleh menikmati produk-produk kilang wine sambil menikmati pemandangan yang indah di sekeliling. Selain itu, hartanah ini menjadi tempat berlangsungnya acara-acara dan perkahwinan, menyediakan latar belakang yang memukau untuk saat-saat istimewa. Sama seperti banyak perniagaan milik Donald Trump, kilang wine Charlottesville memberikan manfaat kewangan yang hebat. Walaupun diselaraskan secara halus tentang keuntungan bekas Presiden Obama pada tahun 2016, laman web syarikat tersebut menyatakan menerima penilaian 90 mata atau lebih dari Wine Spectator. Pada tahun itu, Obama seolah-olah mengejek dengan bertanya sama ada sesiapa benar-benar telah membeli wine yang disebutkan itu. Beliau mengulas bahawa ianya seperti wine $5 dengan label $50 yang dijual sebagai wine terbaik sepanjang zaman. Kediaman keluarga Trump di Florida. Rumah tepi pantai ini adalah keseimbangan antara keselesaan keluarga dan kemewahan yang berkelas, menunjukkan kecekapan Trump dalam menggabungkan kehidupan peribadi dengan kebijaksanaan perniagaan. Terletak di negeri matahari, harta ini menyediakan pengalaman yang lebih halus meskipun sama mewahnya jika dibandingkan dengan harta lainnya. Sejarah rumah gaya keluarga Trump bermula dengan pembelian pada tahun 2018. Harta bernilai $80. 3 juta diperolehi daripada adik perempuan Donald Trump, Hakim yang bersara Marianne Trump Barry, melalui syarikat yang dikaitkan dengan keluarga Trump dan bukan terus oleh Trump sendiri. Anak-anak mereka, Eric Trump dan Donald Trump Jr., mengendalikan sebuah syarikat tanggungjawab terhad yang dipanggil 1125 South Ocean LLC yang memudahkan pembelian rumah mewah ini di tepi laut. Dengan 8 bilik tidur, lebih dari 8 bilik mandi dan separuh dan jumlah keseluruhan 29 kaki persegi, hartanah ini merupakan contoh yang mengagumkan tentang keunggulan dan eksklusiviti. Reka bentuk kediaman menyatukan elegan tradisional dan keselesaan moden, mencipta tempat perlindungan yang sempurna untuk keluarga. Ruang masuk yang luas mempunyai tangga melengkung yang menetapkan nada untuk seluruh suasana, memberikan rasa keagungan dan kecanggihan. Ciri mencolok rumah gaya keluarga Trump adalah pemandangan laut yang menakjubkan. Rumah ini direka bentuk dengan pemandangan yang dimaksimumkan dengan tingkap yang indah yang menawarkan pemandangan luas lautan Atlantik. Taman terbuka yang luas dan beranda yang besar menawarkan tempat-tempat yang ideal untuk berehat, membolehkan keluarga menikmati keindahan laut yang tenang dalam keselesaan di rumah. Dalaman rumah ini juga sangat mengagumkan. Kawasan yang diperuntukkan untuk jamuan makan formal adalah ideal untuk mengadakan perjumpaan keluarga dan acara istimewa. Pelbagai ruang tamu menyediakan suasana yang mesra untuk berehat dan berinteraksi. Perabot telah dipelihara secara signifikan berbanding dengan gaya tradisional asal yang dibeli oleh keluarga Trump, menyisipkan sentuhan keanggunan moden ke dalam reka bentuk klasik. Rumah gaya keluarga Trump, meskipun sebagai tempat perlindungan keluarga, juga dirancang untuk menghasilkan pendapatan. Tak lama setelah pembelian, harta itu disewakan dengan harga $100,000 sebulan di Trump International Realty. Kemudian, disebabkan kekurangan minat, harga dikurangkan kepada $65,000 hingga tahun 2019.
Harta tanah tersebut kini disenaraikan pada harga US$59 juta di Realtor.com, menonjolkan nilai dan kemewahan yang tinggi. Strategi perniagaan Trump dalam menggunakan aset hartanahnya untuk mendapatkan keuntungan kewangan maksimum dinyatakan oleh peranan rumah itu, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan keluarga dan juga harta untuk disewa. Dengan menyediakannya untuk disewa, Trump mencari pendapatan yang tetap sambil masih mempertahankan kemungkinan menggunakannya sebagai tempat perlindungan peribadi. Pendekatan dua hala adalah ciri yang membezakan perniagaan hartanah Trump yang menggabungkan keseronokan peribadi dengan keuntungan perniagaan. Daya tarik rumah gaya keluarga Trump bukan sahaja pada kemewahan dan pemandangan yang menawan, tetapi juga lokasinya di Florida, sebuah negeri yang terkenal dengan cuaca panas dan pantai yang menakjubkan, menjadikannya destinasi percutian yang ideal. Tempat tinggal menawarkan keseimbangan yang ideal antara privasi dan kepraktisan, membolehkan perlindungan yang tenang berdekatan dengan tarikan-tarikan menarik di negeri matahari. Hartanah Donald Trump di New Jersey yang dikenali sebagai Trump National Golf Club Bedminster merupakan lokasi yang luas yang memperwakili kepandaian dan keistimewaan. Terletak hanya 40 batu jauhnya ke barat bandar New York, hartanah ini tidak hanya menonjol sebagai padang golf terkenal, malah memainkan peranan penting dalam empayar hartanah Trump. Teks yang telah disemak adalah seperti berikut. Tempat itu juga menyaksikan beberapa detik paling penting dalam kehidupan Trump, dari pencapaiannya dalam keluarga hingga kerjayanya dalam politik. Pada tahun 2009, anak perempuannya Ivanka Trump berkahwin dengan Jared Kushner, bekas penasihat khas Trump. Bekas presiden tersebut dikatakan telah mengadakan mesyuarat penting di sana, termasuk pemilihan ahli pasukannya dan persediaan untuk debat presiden. Harta milik Trump di Bedminster, yang terletak di New Jersey, telah menerima kunjungan dari personaliti seperti bekas Presiden Bill Clinton dan bekas wali kota New York, Rudy Giuliani. Dengan lebih dari 500 ekar, tempat tersebut sebelum ini dimiliki oleh harta pusaka John DeLorean, seorang eksekutif terkenal dalam industri automotif. Mengenali potensi untuk mengubah tanah tersebut menjadi sebuah kelab golf ternama, Trump segera memulakan pembaharuan yang luas. Tarikan utama harta tanah ini adalah kelab golfnya yang mempunyai 2 padang golf kejuaraan 18 lubang yang direka oleh arkitek padang golf terkenal Tom Fazio. Kedua-dua padang itu dijaga dengan teliti dan menyediakan pengalaman yang mencabar tetapi menyeronokkan bagi pemain golf dari semua peringkat. Padang lama dengan fairways yang berliku-liku dan bunkers yang diletakkan secara strategik sangat popular di kalangan ahli, manakala padang baru menampilkan reka bentuk yang lebih kontemporeri dengan rintangan air dan green berombak. Kelab golf ini mempunyai pusat latihan yang canggih, yang mempunyai padang latihan seluas 16 ekar, pelbagai greens puting dan ruang dalam untuk belajar golf. Kemudahan-kemudahan ini membolehkan ahli-ahli meningkatkan kemahiran mereka dan menerima panduan dari pakar-pakar terkenal. Walau bagaimanapun, Trump National Golf Club Bedminster adalah lebih daripada sekadar tempat untuk bermain golf. Harta ini dilengkapi dengan kelab sosial mewah yang berfungsi sebagai pusat sosial tempat itu. Direka bentuk dalam gaya Georgian klasik, kelab ini menunjukkan keanggunan dan kecanggihan. Para ahli kelab mempunyai akses kepada pelbagai kemudahan, termasuk restoran mewah, persekitaran BBQ yang santai, dan bar serta ruang duduk yang dihias dengan cantik. Pilihan makanan di kelab adalah sangat baik, yang menyajikan menu masakan gourmet yang dihasilkan daripada bahan-bahan berkualiti tinggi. Selain itu, tempat ini dilengkapi dengan kemudahan equestrian yang terbaik, seperti kandang, gelanggang, dan laluan-laluan sinar cahaya yang luas, memenuhi kehendak peminat-peminat kuda.
Ahli-ahli mempunyai pilihan untuk menjaga kuda mereka di kompleks dan mengambil bahagian dalam kelas menunggang kuda dan program latihan yang dikendalikan oleh profesional berpengalaman. Salah satu ciri yang membezakan Trump National Golf Club Bedminster adalah pilihan penginapanannya. Tempat itu mempunyai 5 chalet mewah dan 11 suite, membolehkan ahli-ahli menginap di kompleks dan menikmati semua perkhidmatan yang ditawarkan. Tempat tinggal kahwin Trump di Connecticut telah dibelinya pada tahun 1982 dan berfungsi sebagai tempat tinggal bagi Donald dan isteri pertamanya, Ivana Trump, ketika mereka berusia 35 dan 33 tahun masing-masing. Harta ini merupakan mercu tanda penting dalam perjalanan mereka ke arah kejayaan sebagai pasangan yang berkuasa. Ini merupakan sebuah istana luas yang memiliki lebih daripada 20,000 kaki persegi. Dibina pada tahun 30-an, istana ini menampilkan reka bentuk arkeologi klasik yang mencampurkan elegan dan keindahan yang tidak ternilai. Fasadnya dihiasi dengan butiran batu dan tiang yang megah, memberikannya kehadiran yang megah dan mesra. Apabila memasuki bangunan, para pelawat disambut dengan ruang tamu yang luas yang menetapkan suasana untuk bahagian yang lain dari tempat tinggal. Ruang legar dilengkapi dengan tangga berpasang-pasangan, mural dicat tangan, dan butiran emas mewah yang menunjukkan kegemaran pasangan itu terhadap kehalusan. Kehadiran emas adalah yang tetap di seluruh kediaman itu. Kelihatan di candelabrum dihiasi, cermin emas dan perabot mewah. Selain itu, hartanah ini dilengkapi dengan 8 perapian yang menyediakan kehangatan dan daya tarikan kepada persekitaran kemesraan yang berbeza. Ruangan tamu formal dengan siling tinggi dan tingkap besar menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari lanskap sekeliling. Ia dilengkapi dengan sofa yang selesa, perabot antik dan langsir mewah, mencipta suasana yang nyaman untuk berehat dan berseronok. Ruang makan di banglo juga sangat mengagumkan dengan sebuah meja besar yang mampu menampung ramai tetamu. Bilik tamu dilengkapi dengan lampu gantung kristal, pinggan mangkuk yang halus dan susunan meja yang elegan, menjadikannya sesuai untuk majlis makan formal dan perjumpaan. Di sebelahnya terdapat sebuah dapur yang dilengkapi dengan baik, dilengkapi dengan peralatan moden dan ruang countertop yang luas untuk penyediaan makanan. Selain itu, di rumah itu terdapat sebuah pawagam mewah dengan kerusi yang selesa dan skrin besar untuk hiburan. Filem menyediakan persekitaran pribadi untuk keluarga menikmati filem kegemaran mereka dengan selesa. Selain itu, hartanah ini dilengkapi dengan rumah kolam renang dan kolam renang tertutup, menyediakan pilihan rekreasi dan rehat sepanjang tahun. Di luar, terdapat pelbagai kemudahan yang tersedia untuk memenuhi pelbagai kepentingan. Hartanah ini dilengkapi dengan padang tenis, kolam renang, jeti peribadi dan padang golf. Taman lanskap menampilkan padang rumput yang terjaga dengan baik, taman yang subur dan pokok-pokok matang, mencipta suasana tenang dan indah. Selain itu, hartanah ini terletak di Tanjung sendiri, dikelilingi oleh air yang tenang, menawarkan perasaan privasi dan eksklusiviti. Apabila Donald dan Ivana Trump bercerai, dia menerima rumah mewah sebagai sebahagian daripada perjanjian. Ivana menjual harta tersebut pada tahun 1998 dengan harga $15 juta. Sejak itu, rumah mewah itu telah mempunyai beberapa pemilik dan pemilik semasa cuba menjualnya pada tahun 2014. Sehingga tahun 2020, kediaman tersebut dijual di pasaran seharga $32 juta, menunjukkan daya tarik dan nilai kekalnya. Walaupun telah memiliki pelbagai pemilik, istana itu tetap menjadi ikon gaya hidup mewah keluarga Trump dan pilihan mereka terhadap kemewahan. Harta milik Donald Trump di Seven Springs, terletak di Westchester, New York, adalah tempat yang mewakili kemegahan dan kontroversi. Dibeli oleh Donald Trump pada tahun 1996 dengan harga $7.5 juta,
Harta ini pada asalnya akan diubah menjadi padang golf Trump. Namun, tentangan tempatan dan kebimbangan alam sekitar telah menggagalkan rancangan tersebut, menjadikan keputusan untuk mengekalkannya sebagai tempat perlindungan persendirian untuk keluarga. Tetapi harta di Westchester menghadapi kontroversi lain selain itu. Kes penipuan sivil bernilai $494 juta yang melibatkan Trump di New York mengakibatkan kesan negatif terhadap harta pada MAC 2024. Persengketaan yang berintensif timbul dengan peguam negara New York, Letitia James, bertindak untuk merampas harta Trump. James menekankan keinginan negeri untuk menyita harta jika Trump gagal membayar jaminan. Harta tanah meliputi lebih dari 230 ekar tanah-tanah pilihan yang terletak di bukit-bukit Westchester County. Di tengah harta tanah ini terdapat sebuah istana seluas 50,000 kaki persegi yang memperlihatkan pilihan Trump untuk kemewahan. Istana ini yang dibina pada awal abad ke-20 mempunyai gaya seni bina klasik dengan sentuhan halus yang merupakan ciri khas Trump. Apabila memasuki istana, para pelawat disambut oleh ruang tamu yang luas yang dihiasi dengan lantai marmar, siling tinggi yang diukir dengan indah dan tangga batu yang megah. Hiasan dalaman adalah gabungan elegan klasik dengan kemewahan kontemporari, menonjolkan butiran emas dan terperinci di setiap sudut. Hartanah itu mempunyai 15 bilik tidur, setiap satu direka dengan teliti untuk memberikan keselesaan dan keanggunan maksimum. Suite utama menonjol terutamanya, dengan bilik tidur luas, ruang duduk persendirian dan bilik mandi mewah yang dilapisi dengan marmer serta berendam. Dijaga juga oleh 3 kolam renang yang menawarkan pelbagai pilihan untuk bersantai dan berseronok. Fokus pada kolam renang berbumbung dikelilingi oleh tingkap dari lantai ke siling yang menawarkan pemandangan landskap dan taman yang indah di harta itu. Kolam renang luaran juga sangat mengagumkan. Salah satunya berdekatan dengan kediaman utama dan yang lainnya di kawasan yang lebih bersendirian di harta tanah. Selain dari rumah utama, terdapat beberapa bangunan lain di tapak tersebut, seperti sebuah rumah kuda dan pelbagai rumah untuk tetamu. Bangunan-bangunan ini menyediakan ruang tambahan untuk penginapan dan boleh menerima sejumlah besar pengunjung, menjadikan harta tanah itu sesuai untuk mengadakan pertemuan keluarga dan acara-acara. Padang rumput dan taman yang luas akan menjadi tempat yang ideal untuk padang golf yang direka oleh Trump. Namun, penduduk tempatan dan kumpulan alam sekitar dengan berjaya menentang pembangunan tersebut, bimbang dengan kesan terhadap landskap sekitarnya. Walaupun demikian, Trump menyimpan hartanah itu dan menggunakannya sebagai tempat persinggahan pribadi. Sepanjang tahun, hartanah itu menjadi sasaran pelbagai penyiasatan dan kontroversi. Trump menilai harta itu pada $211 juta. Nilai yang dipersoalkan dan disiasat. Terdapat tuduhan bahawa beliau telah membesar-besarkan nilai harta untuk memperoleh pinjaman dan faedah kewangan yang mengakibatkan siasatan undang-undang dan kewangan sedang berlangsung. Sejarah harta itu sama kaya dan rumitnya seperti seni binaannya. Terletak di Menara Trump di Manhattan, New York, apartemen 3 tingkat Donald Trump dikenali sebagai salah satu harta berharga yang paling ikonik milik magnat ini. Terletak di bahagian teratas bangunan pencakar langit, 58 tingkat di Fifth Avenue. Penthouse mewah ini diinspirasikan oleh Istana Versailles dengan butiran seperti lantai marmar emas dan siling berseni Yunani. Menawarkan pemandangan indah Taman Central dan Cakrawala Manhattan, harta ini sungguh mengagumkan. Menara Trump telah menjadi sebegitu kontroversi seperti yang besar dengan 58 tingkat walaupun Trump dan organisasi Trump mendakwa bahawa ia mempunyai 68 tingkat. Perlu diperhatikan bahawa bangunan ini juga pernah menjadi tempat tinggal beberapa selebriti pada masa yang berbeza
Bangunan apartmen itu mempunyai 68 unit. Michael Jackson, Paul Anka dan Johnny Carson tinggal di sana pada suatu masa. Pejabat Trump terletak di tingkat 26 manakala atik dikhaskan untuk kegunaan eksklusifnya. Penthouse ini merangkumi 3 tingkat terakhir Menara Trump, 58 tingkat, yang menawarkan pemandangan unik Central Park dan skyline Manhattan. Reka bentuknya sangat terinspirasi oleh Istana Versailles, mencerminkan kegemaran Trump terhadap kemegahan dan kehebatan. Apabila memasuki apartmen, kesan pertama ditandai dengan pintu depan yang dihias dengan emas dan berlian, memberikan persediaan untuk kegemilangan yang terdapat di dalamnya. Lantai daripada marmar import dari Itali, dinding dilapisi dengan emas kertas dan siling dihias dengan lukisan bergaya Yunani tema yang rumit, yang serupa dengan yang terdapat di Sistine Chapel. Lukisan-lukisan eksklusif ini ditempah untuk loteng, memberikan sentuhan artistik kepada persekitaran yang mewah. Candlestick kaca bergantungan dari siling, menyebarkan cahaya yang menyambut di setiap bilik. Sorotan apartmen adalah tangga marmar dan emas yang megah, menghubungkan 3 tingkat dan menetapkan gaya ruangan. Tangga-tangga adalah direka dengan teliti, menambah kepada rasa mewah keseluruhan. Ruang tamu merupakan ruang yang luas yang dipenuhi dengan sofa dan kerusi yang selesa. Semuanya dilapisi dengan kain mewah. Tumpuannya di ruang tamu adalah perapian batu marmar dan emas yang besar yang berfungsi sebagai titik pusat. Dinding Trump Tower dilapisi dengan cermin, memberikan rasa luas yang lebih besar dengan bilik utama yang merupakan tempat perlindungan mewah sejati dengan katil raja berukuran besar sebagai titik tumpu. Bilik-bilik mewah yang pelbagai dihiasi dengan spray sutra dan disertai dengan bantal lembut, dilengkapi dengan butiran mewah dan kemudahan lain seperti tempat perlindungan gaya spa, cahaya semula jadi dan sink emas. Salah satu ciri paling mencolok dari penthouse adalah lift pribadi yang menghubungkan 3 tingkat, dilapisi dengan cermin dan butiran emas. Pilihan ini menawarkan cara yang mudah dan mewah untuk berpindah antara tingkat, menggantikan tangga megah, memberikan pemandangan yang memikat dari dunia kemewahan dan kekayaan yang menandakan warisan Trump. Klik pada kad seterusnya di skrin untuk meneroka lebih lanjut tentang dunia orang kaya.